Okay, Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Hikmah Putra. So hari ini aku dekat Maidin Ni Maidin Subang Jaya Yang menarik kat sini ada charging EV. Betul depan pintu masuk ni daripada Keneta. Dan yang bestnya, charging ni antara paling murah lah dekat KL. Iaitu dia charge 1 minit 10 sen. So untuk sejam korang perlu bayar RM6. Untuk charger berkapasiti 22 kW. So maknanya macam kereta aku ni boleh terima 11 kW. Dia jatuh dalam lebih kurang dalam 54 sen aku kira tadi untuk 1 kW. So bagi aku agak murah lah kan. So 54 sen 1 kW tu macam dah rate rumah dah. Yang tier paling tinggi tu 57 rasanya. So untuk kereta korang kalau on board charger korang ni boleh terima 11 kW memang murah lah. Dan 22 kW lagi murah, jatuh dalam 30 sen lebih lah. So kalau korang yang macam kereta yang 7 kW boleh terima, so dia akan jadi tinggi sikit lah, mungkin dalam 70 sen lebih lah. Tapi kalau untuk kereta yang boleh terima 11 kW ni memang untung lah pakai sistem charging yang ni lah. Yang untung lah ni. So yang ini kena pakai app Keneta korang kena install dan reload lah. Ni cara dia ni. Dah install, lepas tu kena scan QR kat sini. Dia akan tolak korang punya kredit tu lah. So korang boleh datang sini lah. So, memang aku pun tak sangka yang kat sini ada yang murah. Biasanya seminit dalam 20 sen ke 25 sen. Ni 10 sen dia charge. Memang betul-betul rate direct lah. So korang sini ada 2 nozzle ada kat sini ada 2 nozzle kat Maidin Subang Jaya. 50, aku rasa 54 sen tadi aku kira. Untuk kereta aku ni boleh terima 11 kW. So korang boleh lagi shopping dulu, makan kat dalam ni, dan charge kat sini. So tapi korang jangan lupa cabut. Dah full korang kena cepat-cepat cabut dah. Kalau tak dia akan charge yang masa tu dia still jalan tak. So tu je lah aku nak share kat korang yang berdekatan dengan kawasan ni. So app ni Keneta. Keneta ni CPO lah, dia JV dengan Maidin ni. So ni wallboard dia lah. So kalau korang masuk daripada sana pergi parking biasa, kena pusing lah dan cari pintu yang dekat ni. Tunjuk sikit pintu dia dekat belakang sana tu. Ni kawasan dia. Kawasan pun tak kena panas kan. Dan pintu masuk kat situ. So tu je lah aku nak share. So kalau korang berada kat Subang Jaya, Maidin, boleh beli barang dan charge kereta. Susah nak dapat rate macam ni. Walaupun berbayar, tapi rate dia hampir sama dengan TMB lah. Okay, tu saja aku nak share kali ni. Short video lah untuk korang. Cuma kat sini ada dua parking untuk EV. Korang kena alihkan kon, kemudian lepas korang keluar kena letak balik lah. So itulah, berebut lah juga kot. Sebab sekarang tak ramai pengguna kan. Okay, itu saja. Assalamualaikum.